Sorry. Dia banyak warna. Dia curi. Biasanya berpasangan. Cakep. Hari-hari orang pakai. Greenness. Laki perempuan boleh pakai. Okay. Takut sangat tu. Lin. Banyak saiz. Banyak Sai. Ayo tiba pula. Kau lagi nak? Bapak. Siut lah. Boleh bawa pergi mana-mana. Down. Ringan, dia ringan. Dekat gula pun tak ada. Imposter. Betul kan? Dekat gula pun tak ada. Ada. Mana kau tahu? Okey. Daily wear. Daily wear. Lai. Tukar. Boleh pakai kat pantai. Alah. Boleh pakai kat pantai. Pantai. Tadi ada orang kata boleh pakai kaki. Tapi kalau geram kita boleh lempar. Dia boleh guna as permainan tradisional juga. Right. Dah sebut pula. Sudah cakap dah tadi. Aduh. Start dengan S, habis dengan S. Nampaklah. Jangan bagi yang okey tau. Dia juga kat orang mana. Angin. Tengok tak cerita YouTube. Aduh, dia curi. Panjang. Kau nak makan betul. Yang mana? Yang dompet. Episod dompet. Macam-macam brand ada. Ada game mau pakai kan? Ha? Ada game mau pakai? Ada. Siap jual lagi. Okay, tadi Aiman cakap ada VPN kan? Cerita lain. Sama. Rainbow selalu curi. Okay, jom attack. Takik. Okay, apa tu? Defend. Ha? Oh, sepakat ha? Tapi takut sikit.
Aku last, aku last. So aku tak tahu. Dia cakap apa? boleh bawa pergi mana-mana. Aku tak jadi suspek kan. Imran. Mana? Apa ni? Salah ni. Salah. Apa ni? Salah ni. Aku rasa dia kot. Tak tahu nama ni. Tanya. Okay, sorry. Sebab dia kata ringan. Ada je. Benda lainnya ni. Berat kan? Oh, Ya tu. Fira mungkin dia dah takut. Orang-orang yang tahu ayat tu dia tahu ke diri dia tu undercover ke apa ke? Tak. Tak ada lah, tak tahu kan. Maksudnya awak lah kan awak? Oh, it's okay. Kenapa Rasmi relax sangat? Tidur. Oh, dia cakap. Depend. Rasmi cakap apa ni? Lelaki perempuan boleh pakai? Ha. Baby baju. Tak, bukan. Tak, kau cakap apa? Kau minyak. Banyak brand. Banyak brand. Banyak brand. Banyak brand. Ya doh. Maksudnya review je lah, review je. Cepat. Kina ke? Dah tembak je, Kina je lah. Ni. Jawapan tu banyak je benda. Oh. Friendly fire. Benda ni kisahnya Semua tu cakap senang pula. Tak cakap mati mafia. Saya sini. Rasmi kan? Rasmi lah. cerai lah kita. Asyik. Yang baik tu bukan Imran lah. Yang baik. Lah obviously. Asyik. Ha. Allah. Tak tahu lah cakap apa. Tak apa, kita mati sakit. Benda boleh di mana-mana. Benda tu tak Tapi kat Ayon ada, Speedmart ada. Yun. Speedmart. Syera. Speedmart. Syera. Yang Muhammad sama yang Muhammad. Yang Muhammad. Flipper. Bukan dia. Tapi obvious lah tadi. Link. Lee. Ini cakap apa? Lin diam je apa? Orang target Rasmi dia macam relief sangat. Jawapan saya tadi banyak saiz. Tukar. Banyak saiz. Baju banyak saiz. Kau tukar. Ha. Seluar pun banyak saiz. Ha. Lin. Mungkin boleh pakai kaki, bukan dengan cerita. Oh. Maybe kita sebut benda yang boleh pakai kat mata, kita sebut benda yang pakai kat mall. Oh. Apa ni? Bukan. Mana cakap. Menu plate. Jangan melapas diri. Ha. Lupa. Undi. Gambar. Saya pun tengok sisi apa. Sama tak? Tak ada dengar. Boleh pakai bila. Lu ingat baik-baik ah. Dia
Dia nak beli buat tu, nak beli buat tu lah. Ha. Nak tukar. Ini. Dah buat tu. Buat tu. Bukan kan? CBD. Cakap siapa? Wawan dah sumpah. Wawan. Sabar. Tenang. Review. Lin, muka ni nak pernah. Kena lagi. Melampau dah pasal. 2 kali awak tuduh saya. 2 kali dah. Apa ni? Setas pastinya tak bersalah. Oh. Hei. Kau ada spesifikkan pantai. Bawa tu. Ada seorang ni. Okay, kalau ada cover, perkataan dia lain lah daripada yang lain. Lepas tu yang poster lain lagi lah. White cast ke? Apa nama dia? Mr. White. Mr. White. Kita dapat Mr. White. Kalau Mr. White tu dapat teka. Kita benar CBD benar. Oh, aku tahu bukan dalam korang. Tak faham. So dia tak tahu. Saya dapat Mr. White. Mr. White. Siapa Mr. White? Bukan Imran lah. Jangan ganggu dia. Aku mati dah. Nanti dah. Ha? Nanti dah. Kenapa? Dah kena buat. Yummy tu. Yummy. Ya Allah, sumpah. Dia tadi sas senyum dia. Tak, bukan Awish. Sebab aku tanya dia jawapan tadi, dia bagi tahu. Bapa. Maksud dia tahu benda tu maksud bukan dia kan? Oh. Kau orang luar. Tak ada. Ada backup pula. Arsene ini. Lin. 3 kali dah kena. Sama je dah Lin. Dah 3 kali tu. Lin. Try tu Lin. Sosok kau sosok. Sosok Sebab sosok Bagi dia. spesifikkan pantai. Kau siapa pantai kau tak? dia mana? Ha, dia spesifikkan pantai. Dua mafia. Dia mana boleh tahu? Buat Lin. Buat Lin dulu. Kenapa Buat Lin. yang dekat pantai? Sedangkan benda tu benda... Kalau aku perempuan kat pantai. Apa dia? Kalau perempuan kat pantai. Benda tu? Aku pun bagi kat Benda apa? Oh dia. Tak tahu kan? Dia. Check dia. Reveal. Bukan. Dia cakap dah Lin. Cakap dah Lin. Try Lin dulu. Try Lin. 4 kali dah. Cakap dah Lin tadi. Bukan Lin, sosok. Sebab sosok spesifik pantai. Benda... Dia mati. Duduk. Oh, boleh mati ya? Dah. Okay. 4 kali dah. Singgit seorang. Apa? Cakap. Aku dengar Imran je. So kita connected. Betul tak saya Jawapan Imran apa? Ada kat UPP. Oh! Dia! Buat dia please. Buat dia. Dia. Tapi penyanyi Haikal juga. Kalau dapat So jawapan dia orang bersambung. Dengar orang yang mati. Mati je lah. Mati je lah. Serius tak weh? Dia ni boleh putus. Serius? Tak serius. Dah cakap dah Iran ni. Tinggal sama je.
Limpah. Kau boleh lagi Rasmi. Ya, Mi. Cakap. Ya, Mi. Ya Allah, sumpah tak? Rasmi. Ya. Azin cakap apa ni? Kau cakap apa ni? Siapa hidup lagi? Kau lempar kan tadi? Apa ni? Siapa yang hidup? Apa yang hidup? Sumpah tak? Dia cakap apa? Sumpah tak? Dia cakap apa? Banyak warna, banyak warna. Benda tu sebab tadi kan dah bagi contoh. So dia macam kena. Oh, tiba-tiba dapat teka kan? Tiba-tiba dapat teka kan? Tak, tak. Tak, sumpah tak? Dah, redo. Bukan. Cakap dia. Haikal. Cakap dia lah, Mi. Pergulungan please, pergulungan. Reveal lah. Reveal. Ya, Mi. Mr. Watt dengan yang dia sama dapat benda sama ke? Mr. Watt tak dapat apa? So dia what? Oh, tante kau glitch Pina. Tak jumpa siapa Mr. ke White. Abi, reveal. Oh. Mimi. Ya, Mi. Ya, Mi. Sil. Muka sas. Sumpah tak ramai dah yang hidup. Ramai lagi hidup tu. Boleh Lazim. Try. Nah. Oh iya juga. Tapi pada aku dia dah boleh teka. Dah. Ha. Oh, dia teka gerak. Dia pakai macam jauh juga. Nama kau Haikal. Masuk pipit kan? Dia sama dengan Razin. Dia tiba sama. Sabar. Yang Muhammad sabar. Kita bincang. Sabar. Okey, justifikasi. Solo. Apa sabar. Kau terlalu spesifik. Walaupun aku pun spesifik. Tapi sekarang ni antara kita dua. Eh. Aku juga. Bro, ni si perempuan lagi. Perempuan dah jawab. Dekat sini kau Jawapan dia. tunjuk tak? Benda tu. Boleh. Kan kau dah jawab. Kalau lelaki. Kenapa kau jawab? Susah nak tahu. Dari. Vote je, Ami. Vote je lah cepat. Vote. Tutup. Vote je. Dah. Razin dah. Just vote. Vote. Last. So. Ira jawab apa? Ringan. Kenapa jiran kita ni, weh? Kampung tengah tengah Oh, Ira dah. Aku rasa pun boleh jadi. Razin Sebab dah. dia bagi jawapan tu macam dia dah dapat. So dia bagi jawapan bukan jawapan yang concealing tau. Dia bagi jawapan okey dia tahu betul apa. Tapi tak boleh lempar macam susah juga. Tak, kalau aku boleh teka. Ya? Obvious kan? Aini kau dah mati belum? Tunjuk ke? Dah rabut je dah. Tak, sebab Aini cakap boleh tadi yang pergi pantai tu. Dia boleh reply tadi boleh. Dah, ini je pada. Ha. Cina. Sebab Aini cakap boleh tadi waktu pantai tu. Kau pun tahu lah. Dia logik tapi dia Boleh tak tengok. spesifik. Kenapa Lepas tu dia spesifikkan perempuan lagi. Tapi betul pantai. Betul pantai. Betul. Aku pakai kat pantai juga. Pantai aku tak pakai dah. Dah pinjam pasir aku tak pakai dah.
Dah bijak pasal je okey dah. Kalau dekat mata memang buka lah. Oh, ada sebab dia ada banyak jenis. Vote. Yummy. Dah habis. Imran. Satu bangkit. Imran nak berai. Imran tak payahlah. Anak boleh. Mana boleh bersumpah tu? Kan tadi kau cakap apa kan? Sambung. Rainbow pakai. Kina. Memanglah weh. Kalau dia macam Santi terkejut kau. Saya terakhir, saya bukan lah. Ni pun saya terakhir. Gaduh. Buat je lah. Buat Ainil. Nanti ber. Bukan ni sosok aku. Sosok. Tu, angin-angin tu. Mana mati dah? Ikan pun tak. Haikal pun tak. Siapa buat haircut kat tangan? Jangan nak bodoh kau. Keluar bodoh dah. Sabar. Tika belum lagi Tika? Cakap dah Yummy tadi. Dah mati? Oh. Random dah. Tika. Dah buat je lah. Vote. Buat je lah Tika. Okey, buat. Hey. Kau tadi dulu sama? Patut lah. Sekarang siapa lagi yang di cover seorang ni? Ada di cover. Yummy. Aduh. Cak review je lah. Betul tak? Tadi awak cakap punya jawapan apa? Boleh bawa pergi mana-mana. Oh ya. Bawa pergi mana-mana. Kita tanya Yummy tu. Mesti Panadol pun boleh? orang ke? Bukan. Dia dengan jawapan dia tadi. So macam benda kat kain tu ada something. Dah mati je lah. Review. Sekejap, Aiman. Upi Ipin tu besok apa? Mati dah. Sigat. Arwah pertama. Aku pengen lagu dalam barzah weh. Apa ah? Ya aku Kina lah weh. Kina. Yummy. Oh. Nak tunjuk Ubi. Siapa lagi? Siapa lagi? Ni lah je coklat. Berapa orang lagi tu? Itu boleh tu. Sebagai permainan Tradisional. Dia link dengan ni, link dengan Raja. Dia memang ni lah. Suka tuduh lah. Okey, boleh keluar terus. Boleh sambung cerita dekat welfare nanti. Suspect ni. Tolonglah, serius dia. Saya tak tahu jawapan dia tadi. Serius dia. Ya Allah. Yummy. Imran
Imran tak, Imran tak. Imran tak, bukan Imran. Bukan Imran. SS lah. Belum. Tak, Awish bukan. Banyak brand. Banyak brand lah. Weh, oh. Yes, sebab aku tak minta tadi. Yummy. Ilhami daripada tadi. Sas. Ya Allah. Oh. Baik. Bukan. Bukan. Yummy. Orang mana main boleh pakai Sumpah pun Yummy. mana tu? Mana main macam tu? Mimi lah dia. Mimi. Ya Allah. Ha, oh ya. Alah, main nama awak. Okay. Cek. Reveal. Tahu ah. Aduh, bukan Awish. Okay, vote. Vote. Sebut. Vote. Awish. Siapa yang cakap Awish? Sebab ni yang nak vote yang dah mati. Ya kan, Awish. Yummy. Dah mati dah. Aisyah. Dalam susu. Soso. Bukan Imran. Bukan Imran. Ha, vote Razina, vote Razin. Dah jadi kan busuk dengan. Dah. Tapi boleh jadi kau. Dia orang apa tekak tadi? So. Ha, so. Weh, tapi aku tahu juga Soso dengan Echa. Dia macam connected dulu. Masalahnya dengan dia. Tapi boleh tipu. Tapi boleh Lagi dua orang. Dah reveal Aisyah. Aisyah senyum. Lamanya game ni. Saya buat soso dulu. Lepas tu buat Aisyah. Bukan Imran. Imran dah jelas dah tadi. Vote soso. Imran bukan. Bukan Imran. Macam Sumpah. Hidup. Tapi bukan dia lah. Saya bukan Imran lah. Tapi bukan Imran lah. Kita orang support Imran. Sebab paling jelas. Tapi Imran. Tapi kalau civilian semua tahu mula S belakang S. Ha. Kau kena tu. Okay. Sorry dah kena. Beef. Tak tahu kan sebab dia faham tau bila Aiman cakap macam tu dia macam pom. Dah mati. Kan. Bisikan arwah. Weh, soso dimensi tu. Mana arwah? Suara arwah. Saya. Tolonglah. Cuba sabar. Gaduh. Tadi saya terketika. Bukan saya kata Aisyah. tradisional. Kantoi. Bukan pasrah. Kina buka Aisyah. Buka. Dah ranggis dah. Aku cakap last. Tak, kalau dia nak sting aku pun aku jawab last. Lepas dia. Faham tak? Kalau dia nak refer aku lah. Boy. Ya Allah, aku nak cakap je. Soso. Rifis dah weh. Reveal. Penat tu. Tak jadi bertanya ni. Ya Allah, tak percaya. Aku patut dia. Lama-lama orang kau seorang je yang doubt dia tahu. Sebab dia tak dengar tadi tu.
Nak cuba kau nak aku terus. Seorang bagi satu nama. Okey. Okey. Soal sebutlah siapa yang kuasas. Okey. Lepas tu kita buat lah. Okey. Okay. Okey, Haikal. Imran. Imran. Sofia Salehah. Aisyah Syamila. Sosok. Boleh pilih. Ainil. Ainil. Jelas civilian. Okey, memang Sosok. Ainil. Tak, sabar. Tak, sabarlah ya Allah. okey, apa justifikasi? Buat je lah kenapa dah kasi. Kita dah justify actually. Dia tak justifikasi pun. Asal aku kena. Sebab kau OPT. Okey. Sekarang ni kita tak tahu lagi. Ainil jawab apa tadi? Tak, Aini nama Sabar. Ainil jawab apa Bagi tadi? dia cakap. Bagi dia cakap. Okey. Boleh pakai untuk jalan kan? So tadi Tukar. Ha? Tukar apa? Tukar vote? Aisyah. Aku cakap boleh Okey. pakai jalan. And aku affirm apa yang Imran cakap. Okey. Sama. Okay, aku tukar vote dah. Aku tukar vote boleh. People are dying tau. Okey, aku tukar vote. Aisyah. Okey, Aisyah. Tamatkan, tolong tamatkan. Cepat weh. Korang cari minyak tu tak Welfare cantik dah dah. setengah jam kat luar. Kenapa? Apa aku yang buat tu besar. Nombor nak main second round. Ya weh. Tak buat. Aku percaya kan ni lah. Aku percaya. Game apa nya? Aisyah ramai dah. Okey. Cek Aisyah. Wah. Okey, tengok Aisyah punya. Tak. Berani kena benar. Aduh. Sosok weh, sosok. Aku tahu tu semua. Bukan Imran weh. Buat lagi. Sosok wood. Imran, kalau define diri kau. Imran. Aku benci. Bukan Imran. Tak sebab kita itu memang. Tak. Civilian tahulah S dengan S mula daripada S habis huruf S. Betul. Ha? Aku cakap aku tahu. Sosok lah. Sosok je tahu tu. Sosok je tahu. Open vote. Tak, sosok je. Sosok. Tata konsep undercover seorang je. Aduh. Tak lain je kita. 4 orang ni defend diri sendiri dan kita vote dah. Lepas tu kalau tak dapat juga kita reveal. Okey. Dia dah mati. Imran, kau defend diri kau kenapa, lepas tu kau vote siapa yang kau nak. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Betul. Aku tanya dia tadi. Kata Sosok. sosok kenapa beria sangat ni? Sabar. Nampak? Vote. Sosok. Kantoi. Cari jawapan tu. Mana tak defend dah orang tegur aku dah. Sumpah pula. Sumpah pula. Tak, Aika terlalu spesifik. Tak. Haikal lah. Tadi cakap nak suruh defend seorang dulu. Haikal lah. Imran dulu. Lambat lambat. Mana orang tahu? Tak kisah. Belum. Kau nak vote siapa? Okay. Kalau aku kalau based on jawapan aku firm dengan Ainil dengan apa yang kenapa siapa? Sorry. Aku firm dengan Ainil dengan Imran sebab kalau as civilian tahu S dengan perkataan tu lah memang spesifik daripada words. Kalau Ainil memang betul spesifik lah kat kaki. And sosok je lah. Aku kan nak menuduh sosok tapi daripada jawapan dia
pantai umum kan. So aku pilih So. sabar. Sabar. Aku pilih Soso. Bagi aku Soso defense. Sebab aku punya aku faham lah macam definition lain-lain kot perkataan ni, tapi apa yang aku cakap dengan aku memang sama. Perkataan kenapa sama dengan apa yang Imran describe. So aku buat aja. Ya ke? Yeah. Imran je. Okay, next. Vote. So. Imran balik So sumpah. Buat je lah so. Aku dah kita. Ya Allah cepat. Tapi kalau aku tak join sini kot. Gua akan raikan ada ini. Okey, buat. Buat je lah so. Asal aku. Tak dengar rasa. Dia tak ada justifikasi pun. Siapa kan? Korang antara korang vote seorang je untuk korang bunuh. So kalau dapat orang tu Mr. White, civilian lah menang. Kalau orang tu Undercover. civilian, undercover. Undercover? Ha? Apa macam ni? Betul lah. Betul lah. Betul. Sampai. Dapat bukan undercover, civilian lah menang. Kau tak siapa? Faham. So ni Okay. orang penentu Last final round. Final round. Cepat ini. Come on. Kita ada lagi ni. Kalah. Based on kau jawapan lah. Okey, 1, 2, 3. Kalau Ainil, angkat tangan Maksudnya kita satu-satu lah. Kita kira mana yang paling banyak. Kalau pakai Ainil. Tak ada siapa Susu. Satu. Okey, Susu. 1. Haikal. 1, 2. Okey, so Haikal lah. Imran? Imran? Tak ada. Tak. Okey. Haikal. Kita bunuh Haikal. Okay, thanks. Oh. Apa? Aku tak tahu. Aku tak sebenarnya, aku rasa kita dah salah faham ni. Alah, dah setengah jam ni tak main. Apa? Dia macam kira macam tim kita lah sebenarnya. Cuma Mr. White salah. Apa perkataan lain? Oh, aku dah cover. Dia perkataan lain tapi maksud sama. So dia macam, dia pun ingat dia civilian. Dia belong to the civilian. Tapi S dengan S kau tak sama, Dul. Slippers. Slippers. Settles. Serius kan? Dia sebab ada cover dia akan menirukan Mr. White. Tak, sebab aku tak tahu. Aku tak nak tuduh siapa. White dapat tahu jawapan. Aku tak tahu nak tuduh siapa. Kita menang tadi. Ya. Sebab tu kita jadi drag lama tadi. Siapa tak Mr. White? Kita. Yeay! Ya Allah. Aku tak tahu. Dah kira. Okay, it's a wrap.